Boleh dengar sekarang, kita boleh dengar bunyinya hantu serik. Okey, salam sejahtera semua. Hari ini saya akan buat video mengenai kawan saya membeli barang melalui saya. Dia beli, saya tak tahu apa benda. Hari itu dia duduk kat kampung bawah. Tapi bila musim buah durian ni, mereka duduk dekat hutan sana lah. Jadi kebetulan pula pada masa sekarang ni COVID. Jadi mereka tak ada kat rumah kat kampung bawah tu. Jadi dia anti sampai dekat rumah saya je lah. Jadi hari ni saya akan hantar dia punya barang yang dia pesan tu kepada kawan saya lah. Tapi nak sampai sini ambil masa sikit lah. Dia duduk tengah hutan tu. Sekarang pun dah 30 minit perjalanan. Saya agak slow sikit. Nanti kita akan bawa beberapa barang lagi. Pertama ni. Yang kedua kita bawa, ada satu lagi daripada subscriber saya. Dia suruh bagi, dia hantar dengan saya itu apa ni, benih jagung. Jadi kita akan sampaikan lah. Terima kasih kepada subscriber saya tu. Okay, dah nampak asap daripada rumah tu. Oh, spray botol eh. Ada ni tu. Tu. Spray go. Sudah sempurna. Okay guys, kita dah sampai. Barang pun dah saya sampaikan kepada owner. Mereka duduk kat sini. Jadi selepas berlaku pandemik, mereka duduk kat sini terus lah. Saya rasa agak masalah juga lah datang ke sini. Saya luar takut macam kalau saya ada gejala, saya boleh membawa benda ni kepada mereka lah. Tapi saya dah cuba, saya dah bawa sanitizer, saya sanitize semua barang. Jadi saya dah sampai lah. Tapi jangan takut, mereka semua dah cucuk. Pada minggu lepas
pihak PKM telah datang, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan mereka telah cucuk juga. Mereka dapatkan vaksin dan mereka akan dapat vaksin untuk yang kedua walaupun mereka duduk pengalaman, tapi mereka masih lagi menerima vaksin yang disarankan oleh kerajaan. Jadi pada luar sana orang asli yang masih belum vaksin, kita vaksin bersama-sama. Sebulan Ibu jom mereka fikir ada tu bagi 1 bulan ke bulan ni. Ayo ni di gerak lagi ke ada ke 15 ada sebut itu buat kepada tu sebab ini non lain. Jadi mengikir bidang apa? Iya ko ini. Aja ko ini juga. Mengorikor tadi. Okey, semua kita dah jumpa satu jenis burung, itu burung hantu. Boleh dengar sekarang, kita boleh dengar bunyi hantu, serik bunyi burung hantu kat sini. Agak terkejut lah boleh jumpa kat sini, sebab dia jarang nak dengar juga. Dia kami mungkin sampai di spot yang betul lah. Ini mungkin antara tu saya tak pasti mana satu. Antara dalam tu mungkin. Pas saya pergi pun saya jumpa juga di kawasan sana lah. Saya rasa sampai sini je lah, saya tak berani pergi jauh. Dia memang kawasan lah juga kan. Dia biasa memang masyhur. Tak ada masalah ni. Dia bagi toy. Lah lampu no emang boleh.
Biar buju, biar buju. Siap petani aku. Oh, Lain. iya. Ini kentut lah, Cok. Ini nak dulu. Nak, apa ini? Henti je kiku ini. Piba ke gak kisok kamera dah. Henti je kiku ini. Piba ke gak kisok kamera dah kan. Tak lawa, imat memang tak lawa pakai kamera ni. Mau jadi dah lawa kentut lah, Cok. Okay guys, saya agak terkejut. Burung rasanya. Dia ikut yang lain. Okay, jom. Ada semua hibir ko. Ada menikmah semua hibir. Tak pindah ni pada. Yang ni yari mak. Ada tak mana